Hey, what's up guys, Sophie here. Welcome to my channel. Psst, psst. So guys, konten apa kali ni yang saya akan buat? Macam korang tengok kat title YouTube ni, mesti korang dah tahu dah kan. So konten saya kali ni, saya nak celebrate birthday Rina. Mesti korang akan tanya macam, lambatnya celebrate. Dah hujung bulan, birthday dia berapa hari bulan? 3 hari bulan birthday dia 3 ke 2? Lupa. Tapi aku hujung bulan baru aku nak celebrate. Saya memang saja nak jadi orang yang paling terakhir lah orang kata. Saya dah jadi orang yang terawal wish. Tapi kalau korang nak tahu sajalah, saya nak jadi orang yang terlewat sekali adalah celebrate birthday dia. So kali ni, kenapa saya lewat nak jadikan cerita dia, saya ada order satu barang dekat TikTok shop dan barang tu lambat sampai. Dan bagi saya barang tu memang important lah dalam konten ni untuk saya nak bagi dekat dia. So that's why saya kena tunggu barang tu sampai baru saya boleh shoot. So sekarang ni barang tu pun dah sampai. Now saya nak pergi di pause dulu untuk cari satu gambar. Kalau korang nak tahu sebab apa saya nak cari gambar, korang tunggu je konten ni sampai habis. Okay, so let's go. So now guys, Sophie dah sampai di pause dan Sophie nak cari kedai mesin yang ada, dia macam Polaroid gambar tu. So Sophie nak cari mesin tu sebab Sophie selalu datang sini. So Sophie dia ada perasan tu, dia masuk kat tepi eskalator yang mesin punya gambar Polaroid yang kita boleh print tu. So saya mencari benda tu sebenarnya sekarang ni. So kalau ada, kita buat. Kalau tak ada, kita try cari solution lain. So let's go. Ya, Sophie dah jumpa photo printing, nampak? So saya memulakan benda ni untuk saya print gambar Polaroid saya dengan Rina. Sebab apa saya memulakan gambar Polaroid, korang kena tahu nanti baru saya tunjuk sebab apa saya memulakan gambar Polaroid ni. Sabar sekejap, bagi saya setengah ni dulu. So now, kita tengah tunggu foto ni, dia printing. Saya harap saya dapat size yang betul-betul saya nak. Sebab benda tu, benda yang saya buat untuk Rina tu nanti, alamak, macam kecil sangat. Kecil sangat. Kalau boleh aku nak petak. Susah lah nak explain dia petak dia macam mana. Saya nak tahu saiz lah. Saya tak nak yang besar macam ni. Kena buat lagi sekali. A few inches later. So now guys, saya dah dapat gambar. Sebab tadi gambar tu kecil sangat. Saya nak yang besar macam ni. So saya dah dapat yang besar macam ni. Saya dengan Rina, apa yang saya perasan bila saya scroll galeri saya dengan Rina tak banyak sangat gambar. Kita orang banyak ke arah moment video. Semua benda rekod, tak ada gambar. So yang ni baru ada gambar. Yang ni je lah yang gambar. Ini pun dia yang post kat story IG dia. So saya juga ada sediakan kek. So nanti korang tengok kek dia macam mana. But for me, kek dia tu cute gila. Korang kena tengok nanti, okay? So guys, inilah barang yang saya cakap. Barang ni penting untuk konten saya untuk celebrate birthday Rina. Inilah hadiah saya untuk Rina. Nampak macam murah kan? Tapi benda ni bermakna untuk Rina. Confirm dia tengok dia menangis. Tapi benda ni saya buka dulu lah ya. Lama tau sampai, nak tunggu 2 minggu. Biasa saya lambat shoot konten Rina sebabkan benda lah ni. So kalau korang nak tahu benda, inilah dia. 1, 2, 3. Inilah dia. Nanti saya letak contoh gambar kat sini. Ini contoh kejadiannya kalau lepas siap. Itu contoh dia. Tapi yang ni, sebab apa saya nak buat Lego, nak bagi hadiah di Lego, sebab bagi saya ni mungkin lebih bermakna daripada hadiah mahal-mahal. Saya beli beg ke apa sekalipun. Benda tu pun dia boleh beli sendiri. Tapi moment saya pasang sendiri benda ni untuk saya bagi dekat dia, benda tu moment tu tak boleh beli. So that's why saya fikir untuk nak bagi hadiah macam ni je dekat dia. So now, saya nak pasang benda ni. Ni first time saya pasang Lego sebab saya tak pernah langsung pasang Lego. So jomlah ke main saya. Saya sumpah pening sangat-sangat nak buat. Sebab saya tak reti buat Lego. And tak pernah buat, and tak pernah main pun, tak pernah beli pun Lego. So sekarang ni saya ada teman, guest kita. Yang penting guest kita ni handsome. Nanti korang letak kat komen rate berapa handsome dia. Cepat weh, masuk sini. Masuk. So sekarang inilah guest kita. Saya akan minta tolong Pok Jah untuk teman saya pasang Lego. Saya tak reti langsung pasang Lego ni. So tolong aku Pok Jah. Ini dia ada punya manual dia. Oh, senang kan ni. Bapak ajar sini kau ni. Senang ni. Ada gambar di depan tak macam mana? Okey, kejap. Sekejap sikit gambar. Saya dah tunjuk contoh dah. Tak payah aku. Tak payah betulkan rambut. Sama je. So sekarang ni saya dah minta tolong Pok Jah untuk pasangkan. But still ada usaha saya. Tapi
Sebab saya first time ni. Memang first time bila saya pasang Lego. Ni adalah cermin-cermin dekat side atas semua tu. Nak aku tolong tak? Aku asingkan dia punya benda yang sama. Secrets I won't show. So sekarang ni kita orang baru siap yang ni. So dekat belah sini yang akan kita letak gambar, iaitu gambar yang ini. Contohnya macam ni. Nampak tak? Dia akan jadi macam tu. Dah pandai nanti. So saya dah buat kek. Nampak? Ni adalah kek saya baru buat. Ni kek dia dan saya akan letak lampu. Akan jadi macam tu. Nampak tak lampu dia? Tapi yang kek dia dah siap. Jom ni kek. So sekarang ni orang ni ada bagi satu ayat. Tapi ayat dia you and me ni happy birthday. Saya rasa saya nak letak happy birthday dekat sini. Dekat sini. Tak, di mana? Atas bawah ni weh? Depan. Dekat sini. Ni tak yang dia punya ni kat bawah? Ha. So saya akan letak happy birthday kat sini. Kan? Yes. So dia jadi macam ni. Happy birthday. Gambar dia macam a bit besar sikit tau. Tapi kita tengoklah nanti kita adjust macam mana. So now guys, saya baru lepas ambil kek. And kek ni sumpah comel gila. Korang nampak tak? This is cake for Rina. Di kek dia macam saya tak nak bagi bunga. Sebab semua orang akan bagi bunga. But this one, I give you a cake but a design of flower. Saya harap awak suka. Sekarang ni, Sophie ada bad news. Tempat dining yang Sophie nak makan, yang Sophie book untuk Sophie dengan Rina ni, tempat tu tak boleh bawa makanan luar. So sekarang ni kek ni Sophie tak boleh bawa masuk dalam untuk nak bagi dekat Rina. So sekarang ni macam mana? Tengoklah nanti saya plan macam mana. First mungkin saya akan bawa Lego tu, lepas tu hujung-hujung baru saya akan bawa kek ni. Mungkin Rina dah nak masuk kereta, macam tu baru saya paskan kek ni dekat dia. Anggap je lah kek ni macam bunga. Macam tu saya rasa lah. So sekarang ni saya nak ke tempat tu dah. Sebab tempat tu kalau saya lambat kena tolak deposit 300 guys. So let's go, kita pergi kedai tu terus. So guys, saya baru nak keluar parking untuk saya pergi ke tempat yang saya book tu. Tapi book tu tak jauh pun. Sebab ikutkan saya nak pergi tempat yang jauh sikit lah. Tapi nak jadikan ceritanya sebab macam mana nak cakap Sebab kau ni kangen. Nak jaga ceritanya sebab tempat yang saya nak bawa mahal ni. Mahal! Tempat yang saya nak bawa Rina ni, situ tak boleh. And lagi satu jauh dengan Rina. And Rina pun dia baru lepas habis shoot dengan Irfan. So saya tak nak lakar jam masa dia. So saya nak ambil tempat yang dekat-dekat je lah. So bila nak ambil tempat yang dekat-dekat ni, jadi ceritanya saya pun ambil je lah dekat Tamarin. So sekarang ni saya nak pergi ke Tamarin. Tempat yang saya nak shoot dengan Rina ni kat Tamarin saja. And nama kedai dia adalah Nowhere. I don't know how to spell, but nama kedai dia Nowhere. N-O-I-R, Nowhere. Macam tu nama kedai dia. Nak tengok macam mana Rina suka ke tak. Saya harap Rina suka lah. Sebab salah lah. Sebab saya lambat sambut birthday dia ni. Nak hujung bulan dah. Nak almost habis dah bulan ni. Saya baru nak sambut birthday dia ni. Saya harap dia suka. And ini adalah hadiah dia. Ini adalah final dia, nampak? Kalau dia ada lampu tau sebenarnya kat tengah tu. Tapi sebab kat tengah cerah sekarang ni, nampak? Saya buat Lego untuk kita. Dan saya ada beli kek. Ini adalah kek dia Rina. Sangat comel. I do it for you. You see this? You see this? Nampak tu? Saya harap hari ni walaupun tak mahal, dia bukan tak mampu nak beli mahal. Saya just nak ada momen dengan dia je. Nak sweet-sweet macam ni. So now guys, saya dah sampai Tamarin. Saya rasa saya akan bawa naik benda halang ni je. Sebab barang lain tak boleh bawa masuk. Outside food cannot allow. So saya akan bawa ni, korang bayangkan. Happy birthday Rina. Macam tu. And kek ni saya akan letak dalam ni je, dalam kereta. And nanti saya akan minta Rina teman saya ke kereta. Baru saya akan bagi kek. So let's go, kita naik atas. Macam korang nampak, Sophie dah sampai tempat ni. Dia macam dining yang this.
macam itulah tempat saya bawa Rina. Saya harap dia happy. So dia akan duduk kat sini. Macam tu. Saya tak pernah buat macam ni. Ni first time saya buat macam ni dekat orang. Sumpah saya kata first time. Dah lah first time saya buat kat orang. And saya pun tak pernah merasa macam ni. Serious tau, saya tak pernah merasa macam ni. Tapi saya buat kat Rina. Anything for you, Rina. I hope you happy with this. It's my outfit. So simple. Saya nak pergi ambil Rina sekarang ni. Saya nak pergi ambil Rina. Okay guys, sekarang Rina dah sampai. Tak payah, tak payah. Saya tutup mata. Sebab saya dah nak sebulan dah. Lambat betul saya dah. Saya celebrate. Dah lah orang paling special, tapi kau sambut yang paling lambat. Sebab orang paling special lah. Saya tak nak buat timing yang sama dengan orang yang tak penting buat tu. Tapi dah tak vibe lah, dah 20 hari. 20 hari pun still vibe. Still the same mind. So ini adalah kedai dia, Rina. Mana? Noir. Mat, mana Mat? Sekejap tak ada saya dah tak tengok konten dah. Tak payah mic. Oh, tak payah. Sebab tempat tu sunyi je. This is private restaurant. Kurus macam ni Lokman kata macam orang. Benci Lokman. Sebab dia tu nampak macam anak jagaan. Tak, dia akan Anak dibela, anak dibela. Aku akan nampak mak orang bila duduk sebelah dia. Ya, sebab dia tu kecil sangat. Kau tahu tak berat dia berapa? 40 kg. Jarak 20 kg dengan kita. Lokman. Makan ke tak? So let's go. Selfie benci. Kenapa aku tak macam ni? Muncul kat saya tu. Aku baru tahu. Sebab aku search kat TikTok. Sampai seramnya. Seramnya. Betul. So inilah tempat dia. Saya nak Dekat mana? awak makan dengan saya. Saya dengan awak duduk kat sini. Awak duduk sini, saya duduk sini. Tapi Bunyi kita borak kan? Macam dia set up. Happy birthday. tak, dia macam private lah. So kita boleh tengok orang masak depan kita macam tu. So aku duduk. Awak dah makan ke belum? Belum. Saya punya dah tak makan sebab nak awak punya birthday celebration tau. Sini mahal tau. Macam mahal ni. Aku risau jaga makanan dia secopot. macam Nobu. Macam? Nobu. Nobu. Saya harap awak happy lah buat benda ni. Betul? Masuk sini tu. Okey. Okey ke? Tak payah. Sebab hadiah yang saya nak ni tak perlukan lampu. Okey. Risaulah. So Harap tak sekali mengecewakan ya Allah. saya ada something special untuk awak. Benda ni tak mahal tau. Sebab kalau saya nak beli mahal pun, awak pun boleh beli sendiri dengan duit awak, betul tak? Dan kalau saya beli hadiah mahal, saya tak buat benda tu. So saya, Awak tak buat maksudnya? maksudnya hadiah saya nak bagi awak ni adalah saya buat. Awak buat effort lah. Yes. Effort. Betul, kalau saya bagi Saya bag, suka hadiah. kalau saya bagi bag, Handbag. Ni tak payah. tak contoh kalau saya bagi awak bag, saya just beli je. Dia macam no effort. Just keluar money tapi moment tu tak ada. Tetap menunjukkan diri awak kan? Diri awak. Macam tu. Dia macam awak tak special dah macam tu. Dia ada makan. Okay, saya tunjuk. Okay, awak pejam mata. Okay. Kena tengok tak? Ya. Janji kena tengok. Ya. Makanan dah ready tau. Janji jangan tengok. Tak sanggup lah. Sebab Sophie dah simpan hadiah ni dekat sebulan. Seminggu. 2 minggu. 2 minggu saya simpan hadiah ni untuk nak bagi kat Rina. So I hope she's happy today. So 1, 2, 3. Mana? Happy birthday. Kau buat sendiri ke? Aku buat Lego ni sendiri. Sophie benci. Sophie benci. Sebab saya rasa kalau saya nak belikan hadiah mahal, saya rasa mungkin awak akan appreciate. Tapi benda tu awak macam boleh dapat. Boleh buka. Tapi macam banyak gambar. Kenapa gambar ni? Boleh tahu tak? sebab kita tak banyak, kalau awak perasan, kita tak banyak gambar bersama, tapi kita banyak video yang bersama. So yang ni je gambar yang kita ada. Dan ni first time kita orang macam lepak berdua. And kita orang betul-betul rapat. Macam duduk dekat bilik sama-sama kan. Time ni Rina macam dah berani buka hati untuk Sophie masuk dalam dunia Rina. Macam ni. Kau faham tak? Dunia kau macam mana? Bukan macam dunia mal lah. Tak, dunia macam kau masuk dalam part of my life. Macam tu. Sebab Rina kau macam selek sikit kawan ni. So inilah momen kita orang macam betul-betul kita orang rapat.
Dan ni antara gambar kita yang proper kot. Dan aku terus post kat story IG. Tapi you did well. Dia Waktu tu Sophie kurus sangat. Gerak-gerak. sekarang benda lain yang besar. So, saya rawat Tila dengan pemberian ni. Sebab benda ni awak boleh letak-letak awak punya, awak boleh dekor kat bilik, awak buat kat apa. Dia pasti nak pindah rumah dah ni. So aku akan letakkan ni macam special place lah. Bersampah. I'm kidding. Hai kita. Saya buat ni untuk awak tahu. And one more thing. Tempat ni saya tak pernah datang tempat macam ni. And awak adalah orang pertama yang saya buat tempat macam ni. Dan saya pun tak pernah merasa kedai macam ni. Dan aku pernah plan nak pergi sini. Ya ke? Tapi tak jumpa lagi dengan siapa nak pergi. Lalu aku bawa aku datang sini. Sebab aku macam menariknya dia punya konsep. Ya. Privacy gila. Macam privacy gila. Biasa saya cakap dengan awak tadi. Privacy gila tempat ni. Cuma kita tak boleh nak buat bising sangat lah. Biasalah tempat macam ni tak boleh buat bising. So But it's okay. Yipin? Thank you Sophie. Jom kita order, kita makan. Aku nak order dulu. Tapi awak kalau nak tahu ini ada, ni bukan satu ni je hadiah. Oh lagi? Sophie dah banget nak. Bukan ni je. Ada another hadiah. Sebab ni satu hadiah ni adalah orang panggil saya bina dengan hati yang ikhlas. Ini awak beli? Yang ni saya beli. Tapi benda tu cute. And benda tu boleh buat awak gemuk. Boleh buat saya gemuk? Oh. Is it makanan? Tengoklah nanti. Okay. So let's go, kita orang kena order ni. Saya tak sangka momen saya akan dapat macam ni dengan awak. Tak betul. Sebab saya tak pernah merasa. Saya tak pernah merasa macam ni. Sumpah. Dining yang rooftop tak pernah merasa. Sampai stop. Sumpah. Itulah saya tak pernah merasa. Orang tak pernah buat kat saya. Awak adalah orang pertama yang saya buat macam tu. Benda tu saya tak merasa. So sekarang saya celebrate awak. Dan saya merasa saya hidup. Tapi tu dah menunggu tak ada langsung. Tak ada sesuatu. Sebabkan perangai awak yang baik hati ni sangat special dekat aku. Faham tak? Siapa? I don't know. Adakah Ronaldo? Kenapa nak orang punya? Ronaldo tu. Siapa pun betul Georgina. Siapanya? Georgina. Diorang kan kata kita dua pedas ni. Pedas mana? Tapi Nina tak adalah pedas sangat. Itu macam fakta je sebenarnya apa yang kita cakap tu. Tapi kan diorang kata kita banyak bingit. Tapi sebenarnya aku dia bingit. Orang cakap kita macam kita kosong. Kita garang tapi tak diisi pun. That's the point. Sampai roti dah sedap. Memang sedap gila. Nah, si pakai untuk projek ni. O baile tá dominado, tá lotado de gatinho. O DJ tá inspirado, até parece que adivinha. A galera tá Dia malu-malu dengan aku. Lepas tu kan dia sanggup buka handphone. Dari nak ada call. Bahaya je projek ni. Kat sini tu teknik ni sebenarnya. Tahu dah ada orang nak. Rina nak projek. Takkan dia nak apa kan? Kadang yang handsome ni lagi beban. Ya. Ada lah untuk kahwin. Untuk siapa je Isam? Hari ni kan memang saya bawa Rina makan je. Sebab dia pun memang jadi kaki makan. Sophie, you know what I want. Sebenarnya kan ni dah harga rumah dia. Now let's have don't say that.
let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, 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 oh. Ooh, ooh, ooh. Oh, 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 oh. Oh. 13 candles in a row. Rina, tapi langsung. Kalau nak tahu Rina hari-hari QOP pakai sandal. Tapi kena label mak orang. Apa tu? Tunggu aku datang. Berapa tahun dah aku cakap macam tu? Dia adalah satu suap pun Syaichah tau. Satu suat je. Bapak besar mulut dia weh. Bukan mulut perut dia. Berat Allah. You the best sister. Kenapa? Kalau baik sangat you the best. Kalau tak baik satu office ni bising. Last kita punya last ada dessert. Saya kita makan. I just want to makan ke benci sikit. Favorite saya ke benci sikit. Yang tolak batu batai. Banyak kan? It's for me. Banyak. Udah suka. You love cheesecake. Aku pun saya suka benci sikit. Yang pujuk saya ingat tak awak beli. Mana? Oh. Makan kek aku habis lepas tu. Masaknya kita ni kan? Ya, dia orang punya lagi. Nak makan lagi kan? Makan. Kita lapar duduk macam tu. 13 wishes spark the sky. 13 stars to make me fly. 13 reasons I can try. Ini dikira penghujung lah. Aku celebrate birthday kau. Aku harap benda ni orang panggil bermakna untuk kau. Walaupun dia biasa je aku buat ni. Biasa and last minute punya planning dengan kau. Last minute lagi And a Seminggu dah last minute lagi. tempat je yang last minute aku book. Okay. Hadiah tu yang dah lama. Hadiah ni yang dah lama sebenarnya. Lagi bermakna sebab ada air tangan Pok Jap. Siap dia lagi suka pojak je. Cash feeling dengan kau nanti. Boleh jadi ke? Boleh jadi pojak tu cepat cash Pojak feeling jual tau. mahal lah. Pojak tu cepat cash feeling tau. Aku minat dengan dia sebab dia jual mahal. Depan kau je jual mahal. Belakang week Rina dia call aku. Rina AI call aku. So sekarang ni sebab apa aku panggil kau ke kereta aku ni, aku nak bagi something dengan kau. But I want you to close your eyes first. Harap ada pojak. Hai! Tak. Tak ada mana aku nak bagi pojak masuk kereta aku. Tapi aku harap kau jangan expect too much. But this one is so simple. Jangan tengah berusaha tak aku. Don't expect too much. Don't expect too much ya. Don't expect too much. Do it. Apa pun? Maksudnya plan last minute lagi sebenarnya lagi syok. Kalau kau nak tahu. Jangan pandang Pandang berdosa. Tak tengok pun ni. Sebab aku nak memang nak surprise. Sabar. Masih bila ada api. Okay. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to Rina. Happy birthday to you. Kenapa kek lah saat-saat akhir? Sebab tertinggal ke? Bukan, sebab tempat tadi tak boleh buat makanan luar. Kalau awak perasan, kek ni dia berbentuk bunga. Sebab saya nak jadi lain berlain. Saya tak nak bagi bunga tapi saya bagi kek. Sebab awak suka makan. Dia so cute. So, Awak tahu tak? Bagi saya birthday tak akan lekat tanpa kek. ya. Ada celebration. Thank you Sophie. Dia macam bunga. Yang satu invite lah kawan aku bunga dan kek. Ya. Sophie dia so cute. Thank you. Happy birthday Rina. Maaf sebab aku lewat. Tak apa. Aku lewat. But aku sangat ikhlas sebab benda ni. Aku harap sangat kau happy. And kalau boleh sepanjang bulan ni, and bukan bulan ni saja, aku kalau boleh nak hari-hari kau happy. Sama macam bulan lahir kau juga. Aku tak nak, orang selalu cakap bulan lahir ni special bagi aku. Kenapa tak buat hari-hari tu special? Sebab kita nak celebrate orang bukan hanya time birthday saja. Kalau boleh nak buat kita orang kita happy, orang yang kita sayang tu happy. Kalau boleh hari-hari nak tengok dia happy. Bukan hanya pada bulan bulan special tu je. Ya, baik. Aku rasa ni adalah celebration terakhir aku untuk bulan ni. Ya. Aku nak ucapkan terima kasih sebab kau menjadi penutup celebration birthday aku. Very good. Aku terharu sangat sebenarnya, tapi
sebab kau. Aku tak nak belah aku Tapi aku apa yang aku mau cakap sebelum ending konten ni, aku nak cakap yang aku ikhlas berkawan dengan kau dan aku harap hubungan kita berkawan ni berkekalan. Amin. And aku harap tak ada apa benda-benda yang buruk yang berlaku dalam persahabatan kita ni. And aku mau cakap yang aku happy berkawan dengan kau. Terima kasih Sophie. Tak nak lagi. Saya make up hug me Sophie. Thank you Sophie sebab jadi. It's like you're my Sebab sister. kau always ada dengan aku kalau aku sedih. Walaupun kita tak lama sangat kenal, tapi dia macam kadang-kadang dia macam aku dah masuk AI tapi aku lambat kenal dengan kau, lambat rapat. Dia kadang-kadang aturan Allah ni sangatlah bagus. Allah hadirkan kau di saat yang aku rasa aku memerlukan seseorang yang macam kau. Dia biar lambat tapi dia Berhati-hati lah. dia biar lambat tapi tepat. masa yang tepat. Macam tu. So macam alhamdulillah aku syukur sangat. Kita nak dekat TikTok tu, dekat konten siapa? Ha. Kan ada yang pernah tanya, Kak Bella tanya siapa antara budak aku nak Ya. kasi dia. Orang selalu cakap macam tu. Sebab aku memang dia memang tak bercakap langsung dari awal. Kita memang tak ada langsung. Kita just perlu peluk. letak boundaries gila-gila tau. Sophie dengan semua orang aku letak boundaries. Dengan budak Yes, sailing lah. sementara pun aku letak boundaries. Dia bukan sebab sombong, tapi jenis aku kalau aku rapat dengan orang, aku akan selesa nak mampus sampai privacy aku pun aku boleh bercerita. Jenis aku mulut aku pump. So untuk aku jaga boundaries, jaga privacy aku memang kena ada Jadi aku boundaries. jaga betul-betul. Once dah selesa, Dia akan so better aku cari yang betul-betul macam tu. So happy birthday Rina. Thank you so much. Aku masih kena terima kau. So korang sampai situ je konten Sophie. And Sophie rasa Sophie tetap nak cakap konten ni adalah konten Sorina. Oh ya ke? Mestinya Dia walaupun- tu ending kat konten aku kan. Walaupun tak hujud dekat dalam konten Alif dan Sorina, Weh, tapi stop it. tapi dia akan wujud dalam konten kita if kita nak buat. Sorina bukan dekat dalam Ali Irfan sebenarnya. Dia real. Biasa ada. Dia real life. Dia real life. So hope korang enjoy and kalau boleh korang letak komen positif. And see you guys di next content. Saya si cantik. Saya si Comel. Kalau kami bergabung, rejuk kalian. Bye-bye.